Hello, hello. Kamu dari mana? Saya dari Brazil. Brazil? Kok bisa bahasa Melayu? Sedikit-sedikit saja. Saya belajar dari TikTok. Wait, jangan kemana-mana dulu. Apa yang kamu akan lihat selepas ini mungkin akan buat kamu bangga. Atau mungkin terkejut sebab sekarang ini bahasa Malaysia bukan saja digunakan di Malaysia, tapi sedang menyebar ke seluruh dunia dengan cara yang tak disangka-sangka. Dan jujur, kawan aku pernah cakap channel macam ini takkan dapat subscriber. Tapi kalau cerita ini sampai dekat engkau hari ini, mungkin kita boleh buktikan dia salah. Jadi dengar sampai habis. Okey, jom kita sambung. Nama saya Alex. Saya dari Jerman. Saya suka Malaysia sebab makanannya sedap, nasi lemak, roti canai. Semua best. Kau pernah bayangkan tak? Orang dari Jerman, Brazil, Jepun boleh sembang bahasa Malaysia macam ini? Bukan sebab kerja, bukan sebab terpaksa, tapi sebab mereka memang nak belajar. Dan yang lagi pelik, ada yang belajar sendiri. Saya dari Korea, saya belajar bahasa Melayu sendiri saja. Kenapa? Sebab saya tengok drama Malaysia dan YouTube. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Bahasa Malaysia perlahan-lahan jadi bahasa yang orang luar rasa dekat. Bukan sekadar bahasa asing. Dan bukan semua yang belajar itu fasih. Ada yang masih struggle, tapi itu yang buat dia lagi menarik. Saya dari Perancis. Saya cuba ya. Apa khabar semua? Saya suka makan ayam goreng. Hahaha. Okey. Itu sudah bagus. Kadang-kadang bila dengar, kita akan gelap. Tapi sebenarnya, di sebalik itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku. Dulu, orang fikir kalau nak berhubung dengan dunia, kena guna bahasa Inggeris. Tetapi sekarang, ada orang luar yang sanggup belajar bahasa Malaysia hanya untuk rasa lebih dekat dengan budaya kita. Saya dari Turki. Saya datang Malaysia. Orang sini sangat ramah. Jadi saya mahu cakap bahasa mereka. Walaupun sikit-sikit. Nampak tak? Ini bukan tentang ekonomi saja. Bukan tentang bisnes. Ini tentang connection. Tentang rasa dihargai. Dan kadang-kadang, benda ini bermula dari perkara kecil. Saya belajar dari kawan saya. Dia selalu cakap, jom makan. Jadi saya pun ikut. Simple. Tapi dari situ, berkembang jadi minat. Dan kalau kau perasan, banyak juga yang belajar dari internet. Saya dari Amerika, saya mula belajar bahasa Melayu sebab saya tengok video viral Malaysia sangat kelakar. Ya, konten Malaysia yang kadang-kadang kita sendiri rasa apa benda ni. Sebenarnya jadi pintu masuk untuk orang luar kenal kita. Main video random, lawak, kadang absurd. Tapi itulah yang buat mereka tertarik. Bro, ini apa? Itu teh tarik. Teh tarik? Kenapa tarik? Hahaha. Itu cara buat dia. Dan dari satu perkataan, jadi perbualan panjang. Inilah badai yang orang tak nampak. Bukan badai yang rosakkan, tapi badai yang menyebarkan bahasa dan budaya. Dan menariknya, bukan semua datang ke Malaysia. Saya dari Sweden. Saya tak pernah pergi Malaysia, tapi saya suka bahasa dia. Bunyi dia unik. Bayangkan, tak pernah jejak kaki pun, tapi boleh jatuh cinta dengan bahasa. Dan bila mereka cuba bercakap, walaupun salah, kita tetap faham. Saya pergi pantai, banyak air garam, sangat cantik. Pantai? Ya, pantai. Kadang-kadang ayat tunggang terbalik. Tapi effort itu yang buat kita respect. Sebab mereka boleh saja guna bahasa Inggeris. Tapi mereka pilih bahasa Malaysia. Dan di sinilah kita kena tanya diri sendiri. Kita sendiri cukup bangga tak dengan bahasa kita? Kalau kau masih menonton sampai sini, cuba komen sikit. Kau dari mana dan kau bangga tak dengan bahasa Malaysia? Sebab jujur, benda ini bukan kecil. Saya dari India. Saya belajar bahasa Melayu sebab kawan-kawan Malaysia sangat baik. Saya rasa macam keluarga. Perkataan keluarga itu bukan sekadar bahasa, itu emosi. Dan ramai yang belajar bukan sebab wajib, tapi sebab mereka rasa sesuatu bila tengok Malaysia. Senyuman orang, cara hidup.
vibe yang santai tapi penuh semangat. Saya suka Malaysia sebab orang dia happy walaupun simple. Simple tapi bermakna, dan bila benda ini sampai ke luar negara, ia jadi sesuatu yang powerful. Bukan melalui iklan besar tapi melalui video kecil, perbualan random dan momen yang jujur. Engkau boleh cakap Melayu tak? Boleh sikit. Saya rindu awak. Wah. Siapa ajar tu? Kadang-kadang dari ayat romantik pula. Dan jangan lupa, muzik juga main peranan. Ramai yang mula kenal bahasa Malaysia dari lagu. Saya suka lagu Malaysia. Saya tak faham semua, tapi saya suka bunyi dia. Dari lagu jadi minat, dari minat jadi belajar. Dan sekarang kita nampak satu trend yang semakin jelas. Bahasa Malaysia bukan lagi lokal, tapi sedang jadi global dengan cara yang santai. Tanpa paksaan, tanpa strategi besar, hanya melalui manusia dan connection. Dan yang paling menarik, ada juga yang ajar kawan mereka. Saya ajar kawan saya cakap Melayu. Dia suka cakap apa khabar setiap hari dia guna. Bayangkan, satu orang belajar, kemudian dia ajar orang lain. Itulah cara badai ini bergerak, perlahan tapi luas. Dan mungkin, tanpa kita sedar, kita sendiri adalah sebahagian daripadanya. Setiap kali kita post video, setiap kali kita share budaya, setiap kali kita jadi diri sendiri, ada orang di luar sana yang melihat dan jatuh minat. Kalau kawan aku tengok ini sekarang, mungkin dia masih tak percaya. Tapi kalau kau rasa cerita ini patut sampai ke lebih ramai orang, tekan subscribe. Sebab ini baru permulaan. Bahasa Malaysia, budaya kita, cara kita, semua ini sedang bergerak ke dunia luar. Bukan sebab kita cuba jadi orang lain, tapi sebab kita berani jadi diri sendiri. Dan itulah yang buat orang luar jatuh cinta. Jadi, lepas ini kalau kau jumpa orang asing yang cuba cakap bahasa Malaysia, jangan gelak saja, hargai. Sebab mungkin dari satu perkataan yang disebut akan lahir satu lagi cerita. Dan siapa tahu, mungkin satu hari nanti bahasa Malaysia akan jadi antara bahasa yang paling dikenali di dunia. Dan bila hari itu sampai, kita boleh cakap dengan bangga, kita dah nampak dari awal. Kalau kau masih di sini, respect. Sekarang aku nak tanya satu saja. Adakah kau akan jadi sebahagian daripada cerita ini atau hanya tengok dari jauh? Kalau ya, share video ini biar lebih ramai tahu bahawa badai ini sudah pun bermula.